Assalamualaikum. Salam sejahtera. Nama saya Dr. Saiful Amin bin Jalun. Saya faham apabila kita menjalankan kerja kita, kadang-kadang komunikasi kita tidak difahami. Kebanyakan kalinya disalahertikan. Dan yang paling susahnya ialah apabila kita sebenarnya hendak menyampaikan mesej untuk membantu orang lain, untuk memberitahu mereka apa yang perlu dilakukan, apa yang perlu ditinggalkan. Tetapi ini adalah kerana kesalahfahaman komunikasi yang rata-rata orang fahami komunikasi ini berdasarkan pada mesej saja. Tidak, tuan-tuan dan puan, kita perlu lihat tiga ciri-ciri utama yang akan saya kongsikan dalam program komunikasi tegas tetapi mesra. Kalau kita terbalikkan, mesra tetapi tegas. Tiga elemen yang di sini ialah nombor satu, dari segi perasaan orang yang lain apabila mereka melihat kedatangan dan kehadiran kita. Jadi kalau kedatangan dan kehadiran itu tidak disusun rapi, ia boleh disalahertikan yang akan pastinya mempengaruhi kefahaman mereka tentang mesej komunikasi yang hendak disampaikan. Yang kedua ialah ciri-ciri non-verbal, ataupun kalau kita ceritakan dengan mudahnya, mimik muka, gaya badan, pergerakan dan sebagainya. Dan yang ketiga barulah kita nak ceritakan tentang mesej-mesej yang disampaikan dengan perkataan-perkataan yang terpilih, tertentu, agar apabila kita menyampaikan mesej komunikasi kita, ianya jelas dapat diterima kerana apa, pihak yang mendengar telah melihat kita dengan perasaan positif, telah melihat kita dengan gaya badan dan mesej mimik muka yang juga positif, dan disantuni lagi dengan perkataan-perkataan pilihan yang juga akan memberikan kefahaman kepada mereka yang mendengar kita datang untuk membantu. Banyak teknik-teknik yang akan saya kongsikan dalam program ini. Jangan lupa program komunikasi tegas tetapi mesra, atau juga kita boleh panggil mesra tapi tegas. Kita nak tolong, kita nak bantu, tetapi kita perlu lebih sedia, lebih bersedia untuk menyampaikan mesej kita agar tidak kita disalahertikan. Berjumpa dengan saya, Dr. Saiful Amin bin Jalun, di dalam program Humanology Senyap Berhad. Bagaimana kita nak menyampaikan komunikasi dengan lebih baik, lebih efisien, lebih efektif. Terima kasih. Assalamualaikum. Berjumpa lagi.